Tada! Ini cara paling afdol untuk menikmati dry americano espresso. Hazelnut dry americano. Lepas tu kita add on cream crown. Biasanya dia masukkan macam cair sangat. So, tak payah letakkan sekali. Tada! Gagal lah. Kacau. Bagus dia punya ais. Ais dia comel. Dia je pun dah sedap. Apatah lagi letak benda ni. Big kau.